Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Wan Muhammad Fahmi bin Wan Supadli. Dan saya Muhammad Adidham bin Zainuddin. Kami akan melaporkan kejohanan catur MSSD Jerantut 2026. Ayo kita saksikan. Ini merupakan kejohanan catur MSSD Jerantut yang berlangsung pada 2 April 2026 bertempat di SMK Tengku Ampuan Haji Afzal Pahang, Jerantut. Program ini dianjurkan bagi mencukir bakat pelajar dalam sukan catur serta melahirkan pemain yang berdaya saing di peringkat daerah. Kejohanan ini juga menjadi platform untuk mengasah kemahiran berfikir secara strategik dalam kalangan pelajar. Kejohanan ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan minat dalam sukan catur serta mengharumkan nama sekolah dan daerah. Harapan saya semoga yang terpilih mewakili daerah Jerantut akan sabar dan tanya kepada anak-anak kita yang telah berjaya dan yang belum berjaya, belum seralah mewakili daerah selalu pernah mewakili sekolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama siapa? Saya Alif. Cikgu sekolah mana? Saya dari SK Gusai. Cikgu, saya ada satu soalan. Ya, boleh. Apa persediaan cikgu untuk kejohanan catur pada tahun ini? InsyaAllah untuk kejohanan catur MSSD tahun ni, persediaan kami dah menjadikan latihan berkala kepada murid kita. Bukan sahaja dari segi taktikal dan juga corak permainan, tapi kami juga beri pendedahan kepada murid tentang situasi pertandingan. Situasi pertandingan sebenar supaya murid kami dapat menyerap tekanan semasa hari pertandingan dan juga bersedialah dari mental dan fizikal. Jadi insyaAllah itulah persediaan kami dari SK Gusai. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama saya Hafiz Syed bin Zakbar. Sekolah mana? Sekolah dekat SMA Kota Gelangin 3. Saya ada satu soalan. Apa cabaran yang paling besar yang anda hadapi sepanjang pertandingan? Cabaran yang paling besar masa saya hadapi sepanjang pertandingan ialah jumpa kawan-kawan yang ada dekat tahap dengan sekolah SMJ dan sekolah lain.
Ya orang ni banyak bagi cabaran kat saya, buat saya takut dan buat saya gegar lah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nur Aina Umairah binti Nur Fuadi. Sekolah mana? SK Jerantut. Bolehkah adik ceritakan sedikit tentang adik-adik dan bila adik mula start main catur ni? Saya main catur dari darjah 3. Time darjah 3 saya tak dapat wakil daerah lagi. Okey. Time darjah 4, 5 dan 6 baru dapat wakil daerah. Okey. Itu saja. Tahniah kerana Johan P12 Johanan Catur MSSD. Terima kasih. Sekian saja laporan daripada kami. Jangan lupa like and subscribe TV PSS Anaba. Bye.